Walaupun hak dia sebut itu tentu sekali sahabat dia saja je pada masa tu. Tapi kira-kiranya seruan dia tu Allah SWT bagi tahu kepada dia lah, kira-kiranya akan sampai kepada manusia semua. Semuanya akan perlu kepada panduan dan bimbingan dia tu. Kemudian dia kata innakum lan tutiqu, kamu tidak akan mampu. Ataupun ini Syak Perawi ni mana dia antara dua lafaz inilah dia tidak berapa kemah molek antara dua lafaz ni. Kalau tidak lan tutiqu lan taf'alu, tu kamu tidak akan dapat buat segala apa yang diperintahkan kepada kamu membuatnya. Yang ni hak Tuhan suruh, hak Nabi suruh ni banyak, hak dia buat banyak, hak benda molek kamu tak akan dapat buat semua hak yang disuruh tu. Nabi SAW sebut ni nak ayat dia tahulah, dia sedar hak dia buat ni. Kalau kita tengok learning tak, kita mampu. Nak kata semayang bulan puasa tu lepas pada Isya tu sampai dekat subuh tu semayang. Sampai dekat subuh semayang tak berhenti. Kalau hak kata 20 pun hanya juga 20 rakaat. Kalau hak kata 8 lagi penat diri tu, maknanya sampai ke subuh, dekat subuh. Hak ambil waktu sah lah, ambil waktu sah. Tak sekira orang lain banyak lagi. Hak dia ajar tu molek-molek belakang, hak Nabi buat tu molek belakang. Kamu tak akan buat. Hak mula-mula lan tutiqu, kamu tak akan mampu, tak akan gerak. Segala apa yang diperintahkan kepada kamu tak boleh nak buat. Benda tu molek belakang. Walakin saddidu, wala bagaimanapun kamu kena bersederhana. Itu panduan. Ataupun kamu ambillah yang terbaik, yang terpilih, yang paling tepat. Itu makna saddidu. Pilih. Dan hak banyak-banyak ni hak mana yang sesuai dengan kita, yang boleh kita buat. Nak buat belakang kita tak gerak, hak ni kita tak mampu buat, hak kita boleh buat, enggak buat hak tu. Itu makna saddidu. Ataupun makna bersederhana. Dalam gapo-gapo ni sederhana. Hak sederhana ni Nabi tunjuk lagu mana? Hak wajib tu tak boleh tinggal. Sebab semayang dia waktu tu tak boleh. Kalau hak lain kalau tak gerak, boleh juga tinggal. Jangan siapa tak buat langsung. Begitu juga puasa, begitu juga hak lain. Itu makna kurang-kurang sederhana, iaitu jaga hak wajib. Hak wajib. Itu makna sederhana. Bukan makna sederhana ni lagu mana ikut serah kita nak faham tak. Sederhana ni lagu tu lah. Sederhana ni sekurang-kurangnya hak wajib tu macam sembahyang 5 waktu tu, hak tu tak boleh tinggal. Itu sederhana dah lah lagu tu. Sekurang-kurang sederhana lah. Kalau kita buat hak tu baru betul. Kalau tidak, tak betul. Ataupun sedih tu cari hak lebih tepat. Hak mana wajib atas kita. Sembahyang 5 waktu. Kita tak buat, nak buat lain, tak apa tak buat. Jangan buat hak lain, tak buat hak ni. Itu tidak sadat, tak kena. Tak betul lagu tu. Ataupun buat puasa sunat, puasa hak fardu tak boleh. Hak mana hak lebih penting, hak mana lebih perlu, kita buat. Pilih hak mana lebih sesuai. Sebab itulah Nabi SAW ajar sahabat-sahabat dia tidak serupa. Orang ni dia ajar buat sembahyang witir awal, hak ni sembahyang witir hujung malam. Dia ajar tak serupa. Mana keadaan orang lah. Tengok keadaan kita, tengok kita lah lagu mana. Kita boleh buat apa. Hak kita boleh buat tu jangan kita tinggalkan. Hak tu hak naknya. Tapi kita belajar sunnah ni, hak kita tak boleh buat pun, tak biasa buat, jangan sampai tak buat langsung. Ulama-ulama hadis kata sekurang-kurangnya hadis ni kalau kita jumpa, kita pakai sekali. Biarlah tak boleh buat seumur hidup pun, sekali tak apa dah. Tak ada saksi, bukti kita sudah ikut Nabi, pakai dah hak ni sekali kita buat dah. Setiap hak kita jumpa tu kita buat sekali, tak apa dah. Maknanya molek dah tu. Jangan tak buat langsung. Ada sunnah Nabi kita tak buat langsung, itu tak molek. Hak moleknya kita buat walaupun sekali. Hak sunnah ke, hak apa ke, ataupun
Hak beza-beza. Kalau misalnya kita kata semayang lagu ni, ada juga lagu ni, ada lagu ni. Jangan kita terikat dengan satu. Hak lain pun hak Nabi juga. Kita cuba buat juga lagu tu. Hak tu boleh. Sekurang-kurangnya sekali. Wa abshiru, dan terimalah berita gembira. Kamu jangan ingat bila kamu buat sikit lagu tu, kurang lagu tu, kamu pilih saja, kamu tak akan dapat kelebihan, tak akan dapat keampunan Allah SWT, tak akan dapat keistimewaan, kurniaan Allah di akhirat nanti. Jangan. Kamu kenalah terima berita gembira. Walaupun kamu buat lagu tu cukup dah tu, kamu sudah patut bergembira. Sebab apa? Allah SWT tidak akan mensia-siakan amalan kamu itu. Jangan kita rasa duka cita pasal kita tak boleh nak buat benda ni. Hak kita nak buat tu benda payah sangat. Benda yang kita tak boleh buat. Macam-macam hak tidak mampu ni, keadaan tu tidak serupa. Hak ni boleh pergi semacam Mekah, hak ni tak boleh pergi sekali pun, tak boleh pergi lagi. Itu tengok, tidak mampu tu. Jangan kita duka cita hak kita tak boleh buat. Abshiru. Itu makna abshiru tu, makna kita kena terima berita gembira. Nabi SAW pagi ni buat hak mana hak kita boleh buat. Kecuali hak wajib. Hak wajib pun kalau bersyarat jadi tidak wajib juga. Misalnya haji ke apa, syaratnya begini-gini misalnya kita kata. Jadi bila tak ada tu tak wajib juga. Jadi kita kena senang hati. Jangan kita duduk sedih kerana tu. Jangan kita duduk sedih kerana tu. Tapi kalau kita dapat, kita buat. Apa pun sunnah Nabi SAW. Menikah pula begitu, suka juga menikah, sunnah Nabi juga. Tapi katakanlah kita kerana sesuatu sebab kita tidak mampu, ini termasuk ni, disuruh juga menikah tu. Hak suruh tu banyak, molek-molek berlaku. Ada kalanya orang, setengah-setengah orang dia tak boleh buat. Jangan duka cita, buat hak mana hak boleh. Abshiru, lepas pada tu terimalah berita gembira. Asalkan buat hak mana hak boleh, Allah SWT tidak akan sia-siakan amalan kita. Lepas tu kalau bukan dengan kesilapan kita, bukan dengan kesalahan kita, Allah SWT nak uji kita, tidak mampu untuk kahwin ke apa, kita sabar, boleh pahala pula, tidak sia-sia juga. Jadi gapo hak nak duka citanya? Tak ada duka cita, boleh pahala berlaku. Sakit pun boleh pahala. Hak asalnya menikah tu boleh pahala, kita tak boleh menikah dengan sebab ada sesuatu sebab, kita pun sabar, boleh pahala je. Jadi tak ada sebab untuk berduka cita dalam Islam. Hak adanya bergembira. Ni anak murid Imam Abu Dawud, Al-Lu'lu'i, Abu Ali, iaitu Al-Lu'lu'i, anak murid Abu Dawud, kata saya telah mendengar Abu Dawud. Jadi saya telah mendengar, siapa kata? Anak murid Abu Dawud ni lah. Yang mana nuskhah ni, kitab ni siapa kepada kita ni, hak utamanya anak murid dia ni Al-Lu'lu'i ni. Dia kata saya dengar Abu Dawud berkata, beberapa orang sahabat saya telah mengingatkan saya tentang sesuatu yang terdapat di dalam hadis ini, yang mana telah terpotong daripada kertas saya. Telah terpotong daripada kertas saya. Jadi ada dua maknanya. Ada ulama mengatakan terpotong tu Imam Abu Dawud dia tak dengar molek. Ni hadis ni ada sebahagiannya, beberapa patah perkataan dalam hadis hak sani dia tak dengar molek. Jadi dia kosongkan di situ. Itu makna terpotong tu. Terpotong daripada tulisan dia. Jadi terhenti dia di situ. Hak ni dia tidak dengar daripada tok guru dia semua sekali. Hak sani hak sebut tadi. Sebahagian daripadanya dia tak sebutlah berapa banyak, daripada mana sampai ke mana. Dia tak. Sebahagian daripadanya saya dia hak lain sama-sama dengan tu guru tu juga. Sama dengan tu inilah dia kata dia kan, haddatsana Sa'id bin Mansur. Haddatsana Sa'id bin Mansur. Jadi Sa'id bin Mansur itulah tu guru dia. Haddatsana tu mana bukan dia seorang, ramai lagi saya dia lain. Jadi hak beberapa patah perkataan yang dia tidak tercatat itu saya dia. Saya dia dengar molek. Jadi hak dia ambil di sini ni bukan 100% hak dia dengar dengan telinga dia sendiri. Tetapi ada beberapa patah perkataan hak tu dia ambil daripada saya dia. Dia ayat. Gitu. So, yang kedua Imam Abu Dawud tulis dah dulu. Lepas tu terpotong hak tu, tak tahulah apa sebab terpotong tu. Inqata'ani terputus.
terputus tu cari kau, soyok kau, moga ada anak ke, ada macam-macam lah boleh berlaku. Abu Daud pun dia ada anak juga. Bila ada anak, kadang-kadang masa kecil tu dia mana tahu, soyok kau jadi hilang. Jadi hak beberapa patah perkataan tu tak ada dalam hadis. Hak tu saya kaya. Saya tulis semula. Maknanya begitu. Hak tu saya tulis semula. Kalau nak kira hak saya tulis sendiri, hak tu cari. Terpotong. Hilang. Kalau kita lah ni misalnya tumpah dakwah kau, itu pun boleh jadi terpotong juga. Jadi tak boleh nak baca lah gapo dia nya. Jadi gapo dia hak tuduh tu, misalnya kita kata hak tuduh tu beberapa patah perkataan ni. Hak ni saya ambil daripada saya. Hak terima sekali dengan saya lah. Itu maksud. Nak ayatnya cermak dia tu. Benda lagu tu dia ayat. Hak ni dia ayat ni anak murid dia pula cerita. Anak murid dia Al-Lu'lu'in. Bermakna hak ni kitab kita ni tidak langsung daripada Abu Daud. Ada lagi anak murid dia yang tapis yang tengok. Sebabnya di sini kalaulah dia sendiri secara langsung tulis dan tak ada orang lain dah, apa makna saya telah mendengar Abu Daud ya? Dengar apa lah dia tulis diri dah. Ni saya telah mendengar Abu Daud ni, orang lain cerita, orang lain tu dengar dia kata. Maknanya ada lagi orang lain bawah dia tu dalam menyusun kitab Sunan Abi Daud. Lepas pada tu inilah hak dia bacanya, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Hak itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam khutbah dia. Dan hak tu nampaknya kita tak ada sudah tu banyak lagi tu. Kena berhenti sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Akhirul